Bila nak makan, Mok, ayuh tunggu sat, ambil gambar lu, hantar kat abang. Oh, jangan. Beliau mengatakan ada 4 jenis penyakit tak ada ubat. Saya ambil balik apa yang beliau sebut ialah penyakit apa tak ada ubat, Ustaz. Yang pertama tulis kat buku tu, mati. Ni tak payah abang saya kami. Entah. Alright. Mati tak ada ubat. Yang kedua tak ada ubat, tua tak ada ubat. Ni kami pun tahu, Ustaz. Okey. Yang ketiga tak ada ubat, penyakit ain. Penyakit orang dengki, orang sakit hati. Rupanya penyakit orang sakit hati ni pun tak ada ubat. Orang sakit hati dengan kita, macam mana kan? Orang sakit hati. Rupanya bila orang sakit hati ni, dia boleh memberikan kita ni penyakit. Boleh terkesan dengan penyakit. Bila kesan dengan penyakit, nak ubat susah. Sebab itu kalau dalam hidup ni, saya ulang banyak kali dah tajuk ni. Banyak kali dah saya ulang. Sebab tu jangan tunjuk sangat kebahagiaan kita ni pada orang. Jangan tunjuk. Sebab tu kita kalau ada rumah pun, buh langsir. Tutup. Supaya orang tak nampak isi dalam rumah. Rupanya kita ni kena banyak tutup. Bahagia kita jangan kongsi dengan orang. Harta kita jangan duk maklum kat orang ke, duk cerita kat orang. Keluarga kita tak usah duk sembang cerita kat orang. Duk jumpa siapa pun duk abang saya, anak saya SPM baru ni, Allah paling pandai dalam Penang. Habar pun dalam internet orang tengok. Jangan cari nyeki. Ada satu budak tu saya tengok agak. Budak tu masa mula-mula dia duk merangkak, mak dia ambil buat video TikTok. Budak tu boleh bercakap buat video TikTok. Dalam TikTok ada tu saya pernah tengok sekali. Rupanya bila budak tu cukup 4 tahun dia jadi macam kita apa, dia tak boleh nak jalan. Tak tahu kenapa tak boleh nak jalan. Cukup 4 tahun saya duk buat anak dia pandai cakap bahasa lain lah, bukan orang Melayu, bahasa lain cakap elok. Main 4 tahun tak ada cakap, tak boleh nak gerak. Baju kita minta jangan duk cerita kat orang benda-benda macam ni. Senyap dah. Dan yang keempat, penyakit tak ada ubat adalah ni nak tulis susah sikit. Saya cerita dulu lah. Sagi tulis lah. Saya tak tahu nak buat ayat ke mana. Dia macam ni. Makanan yang dimakan, makanan yang kita makan, tapi sebelum kita makan tu, ada orang miskin. Tengok makanan tu, dia teringin, tapi dia tak mahu beli. Saya tulis ni lah. Faham ayat tu? Makanan yang kita makan, sebelum kita makan ataupun tengah kita duk makan tu, ada orang miskin, dia tengok makanan tu. Dia tengok makanan yang kita makan tu, dia teringin. Dia nak. Tapi dia tak mampu beli. Pokoknya makanan tu akan ada penyakit yang tak ada ubat. Faham tak? Tak cerita benar. Sebab tu saya minta tolonglah kalau boleh yang main mengaji hari ni. Ambil mudah macam ni lah. Yang pertama, kalau kata jenis suka makan di kedai, makan di tempat awam, makan tempat orang ramai. Kalau boleh yang pertama sekali minta, kalau boleh masuk makan di dalam sikit. Cari tempat yang dalam sikit. Supaya tak ramai orang nampak. Orang kan nampak sebab makan di kedai. Masuk dalam sikit. Kesian. Pasal kita tak tahu orang main makan macam mana, kita tak tahu. Yang kedua, kalau nak lagi cantik, saya ambil nombor 2 ni lah. Beli bungkus, balik makan di rumah. Itu lagi cantik. Beli bungkus, balik makan di rumah. Siapa orang tak tengok? Kesian ni saya lah. Duk makan shell out di kedai. Duk makan shell out ni. Bubur atas meja penuh. Kita seronok makan shell out dengan family, dengan apa. Ada orang susah main, duk tengok nak makan. Mereka nak makan tak boleh, tak mampu. Dah kali, abang kat anak tak apalah. Kita makan nasi goreng. Jangan anggap tak ada orang susah dah. Baru ni saya tengok agak ada satu yang kok tu duk teriak. Tak tahu lah kalau saya silap, saya mohon maaf lah. Tapi bila saya duk tengok, dengar dia duk cerita tu, dia makan di kedai. Lepas tu bila makan tak habis makanan tu ada lagi. Anak dia nak pergi tandas. Dia bawa anak dia pergi tandas. Sebelum dia nak pergi tandas tu, dia habak dah kat pelayan tu. Jangan ambil nasi ni nah. Dia kata saya nak makan lagi ni. Jangan ambil lagi nah. Dia nak bawa anak pergi tandas tau. Rupanya bila bawa anak pergi tandas, balik-balik makanan tu pelayan ambil, buang. Tu dia duduk riau. Dia rupanya kawan tak ada duit dah nak beli makan. Hak tu je makanan yang ada. Lalu kita tak tahu hak pergi makan tu macam mana, kita orang tak tahu. Kita seronok pergi makan. Sedangkan berapa banyak biji mata duk tengok, teringin. Nanti dia pun tak boleh beli. Tak mampu. Dan minta tolong satu lagi, kalau ada anak menantu, hak jenis lah. Bila nak makan, Mok, ayuh tunggu sat. Ambil gambar lu, hantar bang. Oh. Jangan. Makanlah. Kalau kita orang balik cerita saja, tak apa. Siapa mak balik lambat ni? Pergi makan shell out di Singapura ni. Tak apa. Itu lebih baik daripada ambil gambar, hantar pergi kat dia. Tak kemas lagi grup surau apa dah. Yang surau buka grup surau. Kita tak tahu dalam grup surau tu kan ada orang miskin, ada orang susah. Jadi nombor 4 tu tak tulis lagu mana. Kita tak tahu di kalangan kawan kita tu siapa yang susah. Kita tak tahu. Kalau orang buat Razak, kalau kawan-kawan lah duk hantar main dalam grup,
Berhenti dekat kawan-kawan buat sudah. Kita yang main mengaji jangan buat. Minta tolonglah. Saya minta tolong pada yang hadir mengaji jangan buat. Tak dengar tak apalah, depa tu hantar saya, hantar masak tu masak ni, makan tu makan ni, kedai tu kedai ni. Kita yang mengaji jangan buat. Sebab kita tak tahu penyakit ni dia nak main bila kita tak tahu. Dan kalau kena payah berubat lagi susah. Tak tahu. Dia bila penyakit ni tak tahu nak ubat payah. Cuba bayang kalau tiba-tiba kena penyakit tak boleh jalan, kena penyakit. Alah kadang-kadang kita pergi hospital, doktor pun tak tahu. Doktor kan kata jangkitan kuman. Sebenarnya doktor tak tahu. Macam mana jangkitan kuman boleh pilang kepala, kita tahu. Lepas tu elok. Benda-benda macam ni elok. Orang alim ulama kita pesan lama dah benda-benda macam ni. Lepas tu ayah-ayah kalau makan dengan tok guru, ingat lah. Kalau ayah makan dengan orang alim kata tok guru, minta tolong sungguh-sungguh. Sebelum makan, tengah makan, lepas makan, jangan ambil gambar. Tok guru tu tengah makan kita. Saya tu ambil gambar aku dengan tok guru. Tok guru tengah makan. Jangan. Dia makan selesai dulu, biar semua selesai. Ambil gambar sepaling. Dengan ambil gambar dengan makanan tu. Sebelum makan, tengah makan, lepas makan.